cerita MyViewBoard. Apa kegunaan dam cerita MyViewBoard? Dalam papan dam tersembunyi beberapa perkataan yang akan digunakan dalam karangan bertajuk Aku Sebuah Televisyen. Dua pihak mewakili warna merah dan biru akan berusaha untuk membuka semua buah dam. Pemain akan melihat perkataan yang tersembunyi. Perkataan tersebut akan dikumpul untuk disusun mengikut kegunaan di setiap perenggan. Jika pemain berjaya mengambil buah dam pihak lawan, maka hadiah khas diperoleh. Pemain boleh memilih sendiri hadiah khas tersebut. Bentuk permainan ini dapat menarik perhatian untuk membina karangan apabila bantuan diberi dengan kaedah bermain. Secara tidak langsung menambah lagi kosakata murid. Seterusnya, penggunaan tapak dam cerita untuk menghasilkan karangan penuh.